badan anda ada obes gemuk nak bersenam tapi banyak senaman susah sangat, try buat 3 senaman ni, senang je. First kena do side to side jack, dia tolak atas. Sebenarnya lompat bintang anda akan buat macam ni kan, ni tak payah lompat pun. Side jack just langkah 1 2, try buat 10 kali, 3 4. Siapa yang obes, anda tak boleh buat banyak sangat pergerakan terlalu laju, sebab pelan-pelan je. Macam ni pun dah cukup, yang penting anda bergerak. Cobra. Next one, anda akan cuba dapatkan siku dengan lutut. Dia tolak ke atas, di position. Dada relax, tangan jangan pegang belakang kepala, just tepi. Cuba dapatkan 1 2, crunch perut tu. 3, stretch, crunch. 4 5, pelan-pelan. 6 7 8 9 10. Next one, cuba buat hip hinge. Kalau mampu buat squat, kalau tak mampu hip hinge sikit, tangan relax ke depan, balancekan badan, and then stretch badan. 1, terus balik. 2, kalau mampu buat full squat. 3, pelan-pelan je. 4 5. Selama squat, saya sangat galakkan ramai orang buat, lagi mereka yang obes, sebab dia bantu anda untuk kuatkan seluruh badan, lagi bagi lower body. Kan bila berat badan kita terlalu berat, kita nak bergerak, lutut kita lemah kan. Selama macam ni membantu untuk kuatkan lutut anda, pinggul dan peha anda, supaya anda bergerak pun lebih mudah. Last one, Cobra. Rehat. Habis je semua 3 senaman tu, rehat 30 saat ke 60 saat, lepas tu sambung round yang kedua. Cuba buat sebanyak anda boleh dalam masa 10 minit. Kalau anda lagi banyak senaman dan mudah, yang macam ni anda boleh buat untuk bantu anda kuruskan badan, follow saya. Sebab saya setiap hari, saya suka kongsikan senaman-senaman yang mudah khas untuk anda semua.